Macam mana boleh kenal BE? Ya, saya first time saya dengar Aurora, saya skeptical tau. Masa tu saya ada masalah blood circulation, period saya tak teratur. Saya sangat happy sebab saya tak perlu ganti puasa. Tapi sebenarnya itu adalah permulaan kisah sedih saya lah. Masa tu saya macam tak period pula bulan ni lah. Alhamdulillah tak berganti puasa saya. Tapi lama-lama kan bila blood circulation tu tak betul kan, bila contohlah 2 bulan tak datang, lepas tu bila dia datang dengan sakit sekali. Ada package dia, sakit kepala, muntah, berdebar-debar, sakit belakang. Pernah sampai satu tahap saya MC sebab saya muntah teruk. Lepas tu yang membuatkan saya rasa teruk sangat, saya bleeding 2 bulan tak henti, non-stop darah tu, sampai darah saya tinggal 8 sahaja, 8 HB. Maksudnya HB low? HB low. Sebab darah yang keluar tu memang darah yang diperlukan tapi dia keluar. Lepas tu saya pun masuk warded dan buat DNC macam orang keguguran tu kan, bersihkan rahim kan. So masa tu saya bius separuh badan. So saya nampak lah macam mana dia bersihkan rahim saya. Keluar daripada hospital tu, saya dibekalkan dengan bakul-bakul ubat folic acid, ubat tambah darah apa semua. Selama saya keluar tu 2 minggu tu saya macam tak bermaya lah. Memang tak pergi sekolah lah, cuti lah seminggu saya ambil MC. Memang buat masak tak boleh buat kerja pun. Tak boleh buat kerja macam orang tak ada darah tu. Macam anemia lah kan. Lepas daripada tu saya buka TikTok, saya belajar. Saya belajar tentang seluar ketat tadi tu kan. Lepas tu kan saya tengok kan, ramai lah testimoni, real testimony Tentang Aurora Pants tu kan. Untuk kita punya, ya, untuk berkaitan dengan masalah saya, rahim, untuk rahim, period pain, back pain. Back pain. Ya Allah, lepas tu saya tak ni lah, saya macam dah kena beli jugalah ni. So saya beli Aurora Pants dengan Spirulina. Okay, masa saya dapat Aurora Pants tu, saya memang dah lambat period. Circulation saya tak betul dah. Saya pun dah tak tahu dah terlalu trauma. Sekali kan, masa saya pakai dapat petang, malam tu saya period. Alhamdulillah, ya Allah. Period tanpa rasa sakit. Tak ada muntah-muntah, tak ada bloated, tak ada. Okey je. And then saya dah risau dah. Hari pertama, hari kedua saya ya Allah, berapa belas hari lah pula saya period kali ni. Ya, sekali masa hari yang keempat, period saya dengan spot-spot. Hari yang kelima, maksudnya dia nak regular balik? Ya, dah regular balik. Lepas tu hari kelima bersih? Lepas tu saya itu baru berapa jam pakai Aurora Pants? Petang malam. Kiranya daripada asar, isyak tu dia period. Macam tu lah waktunya. Sekejap tu kan. Ya Allah, saya sangat takjub lah. Then next saya makan sekali dengan Spirulina. Seminggu lebih je muka saya berdarah. Macam kan pucat kan, putih semua kan. Suami lah tegur, suami kata dah sihat ke, dia kata. Sebab saya dah boleh masak, saya boleh bangun, uruskan rumah tangga. Seminggu lebih je. Kita ada appointment 2 minggu selepas keluar daripada hospital tu. 2 minggu selepas tu darah saya 11. Memang saya makan Spirulina tu sebanyak-banyaknya, tak boleh berhenti saya makan. Saya makan Spirulina tu banyak, 10 biji, kadang 20 biji. Saya pun dah tak kira. Dia banyak. Ada orang tak makan sampai 50 biji. Saya boleh masak. Saya macam